Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 13 Mei dan hari ini kita akan menganalisis carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Seperti yang diperhatikan, euro telah susut berbanding dolar Amerika Syarikat sepanjang sesi dagangan sebelumnya, manakala pound Britain turut mengalami kerugian yang ketara. Selain data ekonomi Amerika Syarikat, sterling juga terjejas akibat cabaran politik dalaman di United Kingdom. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahawa beliau akan terus mentadbir sambil menegaskan bahawa pengundurannya daripada jawatan itu akan menjejaskan ekonomi Britain. Kenyataan ini menambah tekanan ke atas pound yang berdepan tekanan jualan yang ketara. Faktor utama yang memberi kesan kepada aset berisiko semalam ialah data harga pengguna Amerika Syarikat. Inflasi meningkat sebanyak 0.6% pada bulan April selepas kenaikan 0.9% pada bulan Mac, manakala inflasi tahunan naik daripada 3.3% kepada 3.8%. Angka-angka ini menunjukkan cabaran ekonomi yang berterusan bagi rakyat Amerika, sebahagian besarnya disebabkan oleh situasi di Selat Hormuz dan lonjakan kos tenaga. Kenaikan harga yang membimbangkan ini mengancam kadar sokongan terhadap Donald Trump dan menyukarkan kempen pilihan raya pertengahannya. Harga pengguna teras Amerika Syarikat meningkat sebanyak 0.4% bulan ke bulan dan 2.8% tahun ke tahun, yang turut menyokong dolar dengan mengukuhkan jangkaan terhadap pengetatan dasar moneteri oleh Rizab Persekutuan seawal pertengahan tahun. Selain itu, Senat semalam mengundi untuk mengesahkan Kevin Walsh sebagai pengerusi Rizab Persekutuan dan pelantikannya kini menunggu kelulusan Dewan Perwakilan. Memandangkan Dewan Perwakilan dikawal oleh Republikan, pengesahannya dijangka berjalan lancar sekaligus mengukuhkan kedudukan Walsh sebagai ketua baharu Fed. Pedagang berkemungkinan akan mula memberi tumpuan kepada kenyataannya selepas ini berbanding Jerome Powell. Berhubung situasi di Timur Tengah pula, Iran mengumumkan perluasan besar dalam kawalan operasinya di Selat Hormuz daripada radius sempit 30 batu kepada zon yang lebih luas antara 200 hingga 300 batu. United States Central Command melaporkan bahawa tentera Amerika telah mengalihkan 65 kapal komersial dan melumpuhkan 4 kapal sejak sekatan dimulakan. Jadi, kita sedang menyaksikan kegagalan diplomatik yang jelas sekaligus meningkatkan risiko ketidaktentuan. Menariknya, Trump baru-baru ini menolak cadangan damai terbaru Iran dengan menyifatkan sebagai piece of garbage, manakala media Amerika Syarikat melaporkan ancaman baharu daripada presiden itu yang sedang mempertimbangkan untuk melancarkan semula kempen ketenteraan terhadap Iran. Oleh itu, kompromi masih belum dicapai. Dalam masa yang sama, Qatar menuduh Iran melancarkan peluru berpandu ke arah perairan wilayahnya di Selat Hormuz, manakala PBB memberi amaran tentang potensi kesan buruk berantai akibat sekatan tersebut. Keadaan masih buntu dan ketika ini tumpuan semakin beralih kepada pertemuan akan datang antara Donald Trump dan pemimpin China Xi Jinping. Sehubungan itu, tajuk-tajuk media berkemungkinan akan tertumpu pada peristiwa ini kerana hasil rundingan tersebut boleh memberi pengaruh besar kepada pasaran mata wang di mana dolar Amerika Syarikat ketika ini masih mengekalkan kelebihannya. Sekarang mari kita beralih kepada data fundamental hari ini dan meneliti kalender makroekonomi. Ia merangkumi data harga pengguna dari Perancis dan angka pertumbuhan KDNK dari zon euro, walaupun perubahan besar tidak dijangka berlaku. Ekonomi zon euro dijangka hanya berkembang sebanyak 0.1% pada suku pertama 2026 berbanding suku sebelumnya. Selain itu, zon euro juga akan melaporkan data pengeluaran perindustrian bagi bulan Mac. Walau bagaimanapun, data ini berkemungkinan tidak akan memberi kesan kepada sentimen pasaran. Lewat hari ini, semua perhatian akan tertumpu kepada data harga pengeluar Amerika Syarikat dan kenyataan daripada beberapa penggubal dasar utama, termasuk Pegawai Bank of England Catherine Mann, Presiden Fed Mind Policy Neil Kashkari dan Presiden ECB Christine Lagarde. Faktor semasa kini lebih memihak kepada pengukuhan dolar, terutamanya jika laporan hari ini menunjukkan peningkatan dalam harga pasaran teras Amerika Syarikat. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan potensi peluang pembelian dan penjualan masing-masing pada 1.1724 dan 1.1753. Pulse breakout pada 1.1753 boleh menolak euro turun ke 1.1724. Jika harga menembusi dan mengukuh di bawah paras ini, pasangan ini
mungkin susut ke 1.1701 dengan penurunan selanjutnya berpotensi ke 1.1678. Pada paras ini, saya mencadangkan pembelian semasa lantunan dengan sasaran pergerakan 15 hingga 20 pips. Kemasukan pembelian pada 1.1701 dan 1.1724 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Dalam senario kenaikan, penembusan dan pengukuhan di atas 1.1753 akan membawa euro kembali naik ke 1.1786, di mana pedagang disarankan untuk membuat penjualan semasa lantunan dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Sekiranya euro melonjak dengan ketara, kemasukan penjualan boleh dipertimbangkan pada 1.1819. Bagi pound Britain pula, penembusan di bawah 1.3528 yang bertindak sebagai titik tengah saluran mendata pembetulan akan menambah tekanan ke atas pasangan ini dan berpotensi membawa turun ke 1.3501 serta mungkin ke 1.3480. Sasaran paling jauh ialah 1.3455 di mana pembelian semasa lantunan wajar dipertimbangkan dengan sasaran pergerakan 20 sehingga 25 pips. Kemasukan pembelian pada 1.3528, 1.3501 dan 1.3480 boleh dibuat jika false breakout. Jika aktiviti penjualan kekal lemah, penebusan di atas 1.3557 akan mencetuskan semula momentum kenaikan membolehkan sterling naik ke 1.3585, di mana saya mencadangkan penjualan selepas false breakout, dan ke 1.3617, di mana penjualan semasa lantunan wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.